Boleh tu. Jadi orang ni termasuk dalam kelompok jamak taksir. Pecah. Kalau salim ni gila, kalau pada jamak ni bak bilangi. Bak bilangi. Jamak ni adalah ramah. Okey. Kalau seorang muslim, muslimun. Dua orang muslimani. Ramah muslimuna. Jadi maksud dia salim sejahtera. Salim sejahtera. Tak kacau. Mim sim lam tambah saja sini, tambah alif nun, sini tambah waw nun. Sama kat ni. Ini pun muslimah ni. Contohlah muslimatani, muslimat. Itu dia. Jadi mim sim lam ada. Juga ada tak pecah. Mari sini pecah. Okey. Perkataan as-sarair. As-sarairu. Banyak tu. Kalau satu ada satu. Sirrun. Rahsia. Sirrun bukan satu. Sirrun dua. Sirrani jamak saraid. Saraid ni atas wazan mafa'il. Mafa'il ni atas wazan mafa'il. Kalau kita tulis gini urja ala apa? Ala saraira. Dia bagi atas. Okey dah. Nak yang sini ya. Sini tak jawab taksi. Yang taksi ni dia. Sara itu asal sirrun. Asia. Sesuatu dah. Ada habis cerita bab pasal Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk kembali ke manusia setelah mati. Ayat pula